Ramai tak tahu. Tapi lepas bersama suami, ada beberapa benda yang kita tak patut buat. Benda remeh je nampak, tapi boleh jejaskan peluang untuk hamil dan kesihatan. Miss V. 1. Terus bangun dan ke tandas. Kalau tengah TTC. Ya, buang air kecil lepas bersama memang bantu elak jangkitan. Tapi kalau anda sedang ikhtiar hamil, TTC, elakkan terus bangun dan ke tandas. Bagi peluang sperma berusaha dulu dalam 15 ke 30 minit. Barulah lekat tu lebih berpotensi. 2. Cuci bahagian dalam Miss V dengan sabun kuat atau ducing. Ramai sangka nak bersih, kena cuci betul-betul sampai dalam. Tapi, Miss V bersih sendiri secara semula jadi. Cuci luar je, guna air suam atau sabun pH seimbang. Kalau terlalu bersih, flora terganggu. Risiko keputihan dan jangkitan naik. 3. Terus pakai seluar dalam ketat. Lepas bersama, kawasan intim perlukan pengaliran udara dan keringkan secara natural. Kalau terus pakai seluar dalam ketat lembab, bakteria suka. Elok baring sekejap, pakai kain longgar atau pad kain kalau perlu. 4. Abaikan tanda pelik. Kalau keluar darah, sakit yang pelik, bau kuat, jangan biarkan. Itu mungkin tanda jangkitan atau luka dalaman. Jumpa doktor kalau berlarutan. 5. Tak ambil FRT. Kalau anda tengah TTC, lepas bersama tu adalah waktu emas untuk pastikan rahim dan hormon dalam keadaan optimum. Amal 1 sachet FRT setiap pagi sebelum sarapan, bantu sokong kesuburan dan keseimbangan hormon wanita. So, lepas bersama, jangan terus lari ke tandas atau bersihkan macam-macam, okey? Kadang benda kecil macam ni lah yang bezakan antara usaha lekat atau tidak. Komen, saya baru tahu kalau anda pun selalu buat dan jangan lupa follow untuk lebih banyak info kesihatan wanita yang real dan terus ke point.